Hai, nama saya Nurfana Sawani. Saya dari kumpulan Pertama Tari. Saya berminat dalam bidang zapin dari sejak umur saya 5 tahun. Korang tahu tak seni tradisi yang mempertemukan budaya Melayu dan warisan Arab di bumi selatan tanah air? Lahir sebuah warisan yang bukan sekadar tarian tetapi lambang sebuah peradaban. Geraknya lembut, langkahnya penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maju Johor. Saya Muhammad Faizal bin Abbas selaku adik guru aswara dan juga pewaris dan penerus Zapin Negeri Johor. Sejarah Zapin bermula dari Hadramaut, Yaman. Asal-usul Zapin Negeri Johor berasal daripada semenanjung tanah Arab, iaitu dikenali sebagai Hadramaut, yang dibawa masuk ke tanah Melayu ketika zaman pemerintahan Melayu Melaka. Sekitar abad ke-16, pedagang dan pendakwah Arab membawa bersama budaya, dakwah dan seni ke alam Melayu. Pada awalnya, Zapin dipersembahkan di istana. Namun apabila Johor berkembang sebagai pusat perdagangan, tarian ini mula berakar dalam kehidupan masyarakat Melayu. Keindahan Zapin bukan hanya pada langkahnya, tetapi pada disiplin dan keserasian setiap langkah. Persembahan Zapin dimulakan dengan taksim, diikuti ragam dan diakhiri kopah serta wainam. Alunan gambus, marwas dan lagu seperti Lancang Kuning menjadi pelengkap kepada tarian ini. Zapin bukan sekadar hiburan tetapi lambang kebersamaan. Setiap langkah memerlukan keserasian, setiap rentak memerlukan kepercayaan. Di situlah lahirnya semangat persaudaraan antara penari dan pemuzik. Seiring perkembangan zaman, Zapin berkembang menjadi pelbagai variasi seperti Zapin Johor, Zapin Lenggar, Zapin Pekan dan Zapin Tenglu. Di Batu Pahat pula lahir beberapa variasi unik yang mencerminkan identiti masyarakat setempat. Zapin Tanjung Labu dari kampung Tanjung Labu terkenal dengan geraknya yang lemah gemalai seperti alunan sungai dan diwarisi oleh keluarga Salmah binti Ahmad. Manakala Zapin Koris dari kampung Koris mendapat namanya daripada bentuk liku sungai seperti Lok Keris diperkenalkan oleh Haji Hussein Ahmad. Zapin Padang Sari dari kampung Parit Rasul dan dikenali melalui langkah undur 45 darjah yang unik dipelopori oleh Tuan Haji Sahim bin Ros. Walaupun berbeza gaya dan daerah, roh Zapin tetap sama. Zapin adalah bahasa budaya yang menyatukan sejarah, seni dan masyarakat dalam satu irama. Bagi melestarikan seni budaya di peringkat akar umbi, kita melaksanakan program-program pengenalan Zapin, bengkel asas pengenalan Zapin dan juga program-program berkaitan dengan ceramah seni dan budaya khususnya Zapin di negeri Johor. Di dalam setiap lenggok Zapin tersimpan kelembutan adat, keindahan budaya dan semangat sebuah bangsa. Hai, nama saya Nurfana Sawani. Saya dari kumpulan Pertama Tari. Okey, saya berminat dalam bidang zapin dari sejak umur saya 5 tahun. So, dari 5 tahun saya belajar bidang zapin, joget dan inang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan salam Maju Johor. Saya Muhammad Arizuddin daripada Pertubuhan Tari Ronggeng Batu Pahat. Kenapa saya memilih tarian Zapin berbanding daripada tarian lain? Kerana sebagai belia ingin mengekalkan atau melestarikan budaya tarian Zapin ataupun permainan Zapin pada masa kini supaya tidak hilang di telan zaman. Mendengar lagu Zapin Melayu, Laksmana Raja di laut, bersemayam di Bukit Batu. Ahai hati siapa, ahai tak terpaut, mendengar lagu Zapin Melayu.